Hai, aku yang call dia, dia pula yang tak angkat ni. Yang ni dia yang surprisekan aku sekarang ni. Kalau kau letak dalam kotak ataupun apa kan, dia macam ada yang kapas-kapas. Macam gitu lah lebih kurang. Kau ambil ni boleh tak? Mickey Mouse Clubhouse. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. So, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Haziq Daniel. So, kali ni kita ada surprise sikit kita nak buat. Dengan siapa? Dengan Nur Nasuha. Sebelum ni dia ada je masuk konten aku, photoshoot pre-raya. Jadi yang kali ni aku datang, aku tak ada bagi tahu dia. Dan aku tak ada plan apa-apa pun dengan dia. Yang aku nak buat surprise ni, hopefully apa yang aku plan ni menjadilah. Sebab aku tak pandai sangat nak buat surprise ni. Jadi cuma barang, ada beberapa hadiah tu aku dah beli. Jadi cuma yang kali ni yang untuk belah petang, aku buat 2 kali surprise. Jadi belah petang ni aku fikir nak bagi kek dulu. Dan malam waktu kita orang dinner, baru akan aku bagi hadiah yang lagi satu. So tunggu apa lagi kan? Jom teman aku pergi beli kek dulu. Okay, let's go. So sekarang kita berada dekat Bangi Gateway. Aku tak pasti kat Bangi Gateway ni ada jual ke tak kek ke apa. Sebab sebelum ni pernah je datang, tapi tak pasti dia ada jual ke tak. Jadi kat sini kalau ada DIY, aku singgah DIY juga. Nak pergi beli barang aksesori untuk hadiah. Lepas tu nak cari kek. Let's go. Tak, sekarang ni aku tengah cari macam orang kata lah, dia macam kecil-kecil tu, bulat kecil-kecil tu. Lepas tu macam faham tak? Macam aksesori untuk hadiah punya. Kalau kau letak dalam kotak ataupun apa kan, dia macam ada yang kapas-kapas. Macam gitu lah lebih kurang. Bukan ribbon. Pasal aku tak jumpa. Kalau nak kata teddy bear ke tu, ada je. Tapi aku cari benda tu, tak jumpa. Tak adalah, aku dah jumpa. Tapi taklah seperti apa yang aku inginkan. Tapi boleh lah buat semak kat dalam hadiah tu. Buat hadiah kan. Okay, kotak aku warna pink. Kalau dalam tu warna pink juga, aku rasa better merah kot. Merah jalan sikit. Aku boleh je bawah ni dengan atas. Sebab kotak paper bag aku dah beli. Jadi yang paper bag tu warna pink. Barang-barang tu majoriti aku beli pun ada je. Kitchen warna pink, bunga warna merah, kotak berpink. Lepas tu ni warna merah kot, sesuai. Lepas tu aku nak beli patung penguin. Ui, kalau aku beli ni yang meriah sangat tak untuk si Suha. So ambil ni boleh tak? Mickey Mouse Clubhouse. Aku rasa aku beli tu kan, penguin yang kat depan. Banyak lagi pink nampak. Semua kalau boleh nak pink kat sini. Kenapa pink? Sebab dia suka warna pink. Jadi aku belikan je lah warna pink. Jadi ni jadi ni okey, macam comel je. Bagi aku comel je. Ni kucing bagi aku comel, tapi dia tak suka kucing. Arnab pun dia tak suka. Yang jenis macam ni dia tak suka. Jadi aku rasa macam ni dah okey kot. Boleh lah ni. Tadi kedai kek aku ada nampak kat bawah. Sekarang aku pergi DIY untuk beli ni je dulu. Dah aku ingat dengan nylon. Kena scam. Korang tahu tak nylon? Ni lah. Bukan nylon tu. Tak bagus. So sekarang aku dah on the way nak ke college si Suha. Kek pun aku dah beli, aku beli dekat Secret Recipe. Aku beli satu slice kot. Kalau beli semua tu, siapa nak makan? Sekarang aku tengah dalam perjalanan. Hopefully tak jam jugalah. Sebab sekarang ni agak jam juga perjalanan. Sebab orang half day kan hari ni, hari Jumaat. Jadi hari ni orang half day. Sekarang dah pukul 4 suku dah pun. Jadi no wonder lah kalau jam pun. Jadi
akan aku excited pula. Aku nak pergi buat untuk dia ni. Apa reaction dia agak-agak? Dia nangis ke dia happy? Happy of course kan. Tapi dia nangis tak? Aku target tu nak sampai dia nangis. Tapi aku tak tahu dapat ke tak. Aku bawa happy birthday to you. Ni macam ni lah. Tengok macam mana kan dia punya reaction. Harap okey lah. Aku harap lah kan? Let's go. So guys, ni dah sampai. Inilah masa dia dan penentuan dia happy ke tak. Aku yang takut siap nak buat ni. Ni keknya aku dah beli tadi. So kita try untuk call dia supaya dia turun. Tapi aku tak bagi tahulah yang aku ni kan. Aku cakap je lah aku ada beli barang, tapi orang lain lah yang hantar. Maksudnya aku macam order COD ke ataupun apa. Tapi aku dah bayar dan aku just bagi tahu orang tu dah sampai kat bawah. So jom kita tengok macam mana keadaan. Hai, aku yang call dia. Dia pula yang tak angkat ni. Ini dia yang surprisekan aku sekarang ni. Tengok nanti aku call lagi sekali ke. Aku try aku call lagi sekali lah. Okay, kali ni dia dah siap. Tadi aku dah call dia. Lepas tu aku cakap ada orang nak hantar, lelaki nak hantar, tapi pakai yang okey-okey lah sikit. Jadi aku tak tahu lah. Aku rasa dia tak charm sebab aku kereta pun bukan kereta aku pun ni. Jadi tengok macam mana. Aku nak record dia sekejap lagi. Aku harap dia tak nampak lah. So doakan yang baik-baik Aku harap dia happy lah dengan benda ni kan. So bismillah. Dia dah turun guys. Ya Allah, aku tak nak call kereta dulu tu. Nampak dia tengah babel. Sebab dia send message kat aku. Sabar. Bismillah. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Nak kek. Awak expect siapa tadi tu? COD yang ni. COD. Happy tak? Jadi alhamdulillah selesai kita punya surprise kita untuk yang belah petang. Kita akan sambung semula surprise kita untuk belah malam. Kita orang akan makan steamboat kot. Kita akan makan bakar-bakar dulu dalam lepas maghrib, dalam pukul 8 ataupun 7.30 kita orang akan pergi. Dan before balik tu aku akan planning, aku akan bawa balik aku akan bawa paper bag dan teddy bear tu aku akan bagi dekat dia, dekat kedai bakar-bakar tu. So untuk petang, untuk malam punya hopefully akan berjalan lancar. Yang ni aku balik dulu, aku akan rehat. Sebab aku daripada tengah hari sampai ke petang ni aku beli tu beli ni. Jadi aku akan rehat dulu. Aku dah cakap dengan dia malam nanti kita akan keluar makan kat bakar-bakar. So tunggu malam nanti guys. Let's go. So sekarang kita dah sampai dekat tempat sirip bakar-bakar steamboat. Kita orang akan makan dulu. Lepas makan, lepas bayar gitu, baru kita orang akan baru aku akan kasih balik lah hadiah tu dekat dia. So let's go. Jadi alhamdulillah selesai kita makan-makan bakar-bakar ni. Dia tengah ambil aiskrim. Jadi tunggu dia dah letak aiskrim dia, dia dah makan. Aku nak pergi bayar. So aku akan ambil hadiah dulu lah. Aku ambil hadiah dulu, aku kasih dia. Lepas tu baru kita akan gerak balik. Okay. So tunggu lah nanti macam mana. Keluar dah sekarang. Keluar sekarang. Dadah. Macam mainnya. Main jadi. Yang kali
Kedua punya kasih. Saya ada kawan baru. Boleh dengan kawan dengan Dinonet. Saya Penguinet. Boleh lah Penguinet. Jadi guys, alhamdulillah berjaya juga tu aku buat untuk planning surprisekan si Suha untuk hadiah dia, untuk aku pergi beli kek, pergi beli dia punya penguin dia. Aku dah berjaya semua, pergi makan tempat bakar-bakar pun dah settle. Jadi aku pun dah hantar dia dekat college dia. Dan sekarang tiba masanya untuk aku berehat. Okay, jadi dengan ini akhirlah untuk video kontennya vlog kali ni. Jadi yang mana yang belum subscribe, boleh subscribe. Jangan lupa like, comment and share pada kawan-kawan korang. Dan misal kata ada penambahbaikan untuk video aku ataupun video-video yang sebelum ni, korang boleh komen je. Jangan risau, aku akan terima dengan hati yang terbuka. Jadi itu sahaja daripada saya. Bye.